Kenapa impian ramai orang tak jadi kenyataan? Ramai orang ada impian, betul? Tapi majoriti hanya impian je. Pernah jadi kenyataan. Bukan sebab tak pandai, tapi jawapan dia sebab tak jelas. Cuba jujur dengan diri sendiri. Berapa orang cakap, saya nak berjaya, saya nak kaya, saya nak sihat. Soalan dia satu je. Anda nak berjaya, berjaya tu macam mana? Kalau nak capai sesuatu, latih diri untuk buat SMART. Apa itu SMART? S-M-A-R-T. SMART ni, dia bukan teori kosong. Dia sebenarnya adalah peta supaya impian anda bukan hanya tinggal angan-angan tapi boleh capai. S, spesifik. Jangan cakap nak berjaya. Cakap dengan jelas. Berjaya dalam apa? Berapa income? Bidang apa? Dalam tempoh berapa lama? Impian kabur susah untuk kita kejar. S, betul apa dia? M, measurable. Kalau tak boleh ukur, kita tak tahu kita nak bergerak atau menipu diri sendiri. Contoh kita kena tahu lah ukur. Kata saya nak kurus, saya nak turunkan berat badan 100 gram pun turunkan. Sales, nak berapa sales? Nak subscriber berapa? Nak pendapatan berapa? Apa yang boleh diukur, boleh diperbaiki. So S dah ada, M dah ada. A, achievable. Impian kena mencabar tapi masih logik untuk dicapai. Hari ini 0, jangan terus target nak 100. Naik step by step. Konsisten lebih penting daripada angan-angan besar nak kejar benda yang tak boleh capai. R, relevant. Impian itu kena selari dengan nilai hidup, tanggungjawab dan fasa kehidupan kita. Kalau bukan untuk kita, kita akan berhenti di tengah jalan. Dan T, time bond. Tanpa tarikh, impian hanya akan jadi nanti dan nantilah. Letak deadline sebab tarikh akan paksa kita bergerak. Impian tanpa SMART bukan impian, itu sekadar angan-angan. Jangan tunggu sempurna untuk bermula. Mula dulu, tapi mula dengan jelas. Hari ini, ambil satu impian, tulis semua impian itu yang kita ada tu dalam bentuk SMART. Dan tengok, hidup mula ada arah. Akademik Dr. Aizul Amal, pembelajaran sepanjang hayat.